Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, seperti biasa boleh tiba hari Sabtu sekarang adalah waktunya untuk kita membahas siri Ultraman Omega. Ya, setelah seminggu juga kita menunggu akhirnya keluar juga episod yang ke-17. So, kalau korang nak tahu apa sahaja benda yang menarik dekat dalam episod ke-17 kali ini, make sure korang stay tune dekat dalam channel kali ini, okey? Episod ke-17 Ultraman Omega dibukakan dengan kekalahan Pagos ya. So Pagos ni telah pun ditewaskan oleh NDF menggunakan satu senjata prototype iaitu prototype anti raksasa peluru penembus perisai yang didevelop oleh NDF ya. Dan semestinya Kazuya Sutaira selaku NDF berasa banggalah dengan pencapaian tersebut. Di gudang Tayo pula, mereka ni masih lagi menunggu panggilan dan berita tersebut telah pun sampai kepada mereka. Kose meluahkan rasa kagum dia kerana manusia berjaya juga menewaskan kaiju. Dan Ayumu ni sempatlah bertanya kepada Sayuki, adakah Sayuki menciptakan senjata tersebut? Sayuki mengatakan kalau dia tidak ada kaitan dengan penciptaan senjata tersebut, tetapi dia memaklumkan kalau dia tahu tentang kewujudan senjata tersebut. Tapi Surato mengatakan kalau dia ni berasa tak sedap hati ya. Dan sementara itu mereka ni cubalah untuk angkut bangkai Pagos ni tadi untuk dikaji. Dan tanpa mereka sedar, di luka Pagos tu telah pun keluar satu cecair yang berwarna kuning yang akhirnya meliputi tubuh Pagos. Dan Pagos telah pun kembali semula daripada kematian. Kita berlanjut ke opening dan tajuk untuk episod hari ini adalah Snow Blossom ataupun bunga saji dalam bahasa Melayunya. Jadi melihatkan Pagos yang telah pun mula bergerak balik itu, pasukan KSCT ini pun cubalah untuk menyiasat apa yang sebenarnya telah pun terjadi. Dan mereka menyatakan ada parameter yang tidak diambil kira sewaktu misi tersebut dijalankan. Dan semestinya juga ada perbezaan di antara sewaktu Ultraman Omega menewaskan raksasa dengan NDF ni. Sebenarnya NDF ni menggunakan satu senjata yang disyaki mempunyai satu mikroorganisma yang menyebabkan raksasa tersebut boleh kembali hidup. Dan melalui teori Sorato, kaiju tersebut telah pun dikawal oleh sesuatu. Dan mereka ni teruslah bertanya kepada Kazuyasu Taira. Dan Kazuyasu Taira menyatakan ada satu taring kaiju purba yang telah pun digunakan. Dan benda itu didapati di permafrost yang terdapat di Gunung Kotetsu yang terletak di Hokkaido. Yang mana kaiju daripada zaman purba tu telah pun digunakan untuk menggunakan taring dia. Sebab taring dia tu sangat padat dan sesuailah untuk dijadikan sebagai senjata untuk menewaskan kaiju. Daripada teori Sayuki menyatakan ada sesuatu dekat dalam taring tu yang telah pun menyebabkan raksasa tu kembali bangkit. Dan semestinya Kazuyasu Taira tidak mempercayai perkara tersebut. Setelah dianalisi, memang ada satu organisma asing yang telah pun ditemui yang sedang berhibernasi dekat dalam taring kaiju purba tu. Dan dia bukanlah sejenis kaiju ataupun tumbuhan, tapi sebaliknya sejenis organisma yang telah pun hidup jauh lebih lama daripada manusia. Dan waktu itulah Sorato menamakan kulat lendir purba tu sebagai Edomaphila ya. Jadi sebabkan itu mereka telah pun cuba untuk mencari cara untuk mengkaji tentang ekologi daripada Edomaphila tu supaya mereka ni boleh cari cara untuk menghapuskan dia. Dan waktu tu Kos ni sempatlah bertanya apa yang kulat lendir sebenarnya buat. Kulat lendir tu kalau nak diikutkan daripada kata ilmu, ia melarutkan raksasa itu sendiri. Tapi kalau macam dia orang nak cuba cari caranya, mereka tu akan cuba untuk kerat. Tapi kalau kerat, ia tak hanya akan bertambah lagi. Tapi kalau mereka menggunakan dan hanya ada api sahaja yang boleh mencederakan dia. Tapi teori yang dikeluarkan oleh Ayumu itu pun tak boleh juga nak diambil kira dan dianggap sebagai penyelesaian. Sebabnya suhu yang mereka gunakan sewaktu melepaskan peluru tu dan mencapai 1000 darjah Celsius. Jadi semestinya ia telah pun mempunyai satu kemampuan untuk menahan haba yang jauh lebih tinggi daripada dia. Dalam masa yang sama, Pagos yang telah pun diseliputi oleh Edomaphila tu telah pun mengeluarkan satu antena untuk mengesan satu kedudukan raksasa. Dan raksasa yang dikesan tu adalah Grime ya. Ya, bangkai Grime yang masih lagi ada tu telah pun disimpan untuk dikaji. Dan mereka syak Edomaphila tu akan pergi ke kawasan tersebut. Dan kalau Edomaphila tu berjaya melekat pada Grime dan menghidupkan Grime pula, memang akan jadi satu masalah yang besar. Dan bukan setakat itu saja, tapi Edomaphila ni pun boleh juga untuk menghidupkan kaiju-kaiju yang dah mati untuk melakukan banyak lagi kekacauan. Jadi nak tak nak mereka ni perlu segera mencari cara untuk menghalang Edomaphila tu daripada terus membiak. Dan waktu tu Sayuki telah pun membahagikan dia punya tugas lah. Yang mana 3 daripada mereka which is Sorato, Kose dan juga Ayumu akan dihantar ke NDF sementara Sayuki akan pergi ke Gunung Kotetsu yang berada di Hokkaido
untuk menyiasat. Tapi waktu ni Sorato tu dia menyatakan kalau dia nak ikut Sayuki sebab dia perlu tahu lebih banyak lagi sebelum dia mula bertindak. Dan waktu ni Kosi ni rasa risau lah sebab ialah tanpa Ultraman Omega, mereka ni tak mampu untuk bertarung dengan lebih baik. Tapi bagaimanapun Sorato menyatakan dia perlu ingat dengan lebih banyak lagi untuk dia menghapuskan raksasa tersebut. Jadi disebabkan itu mereka terpaksa bersetuju dengan keputusan yang dibuat dan mereka terus ke lokasi untuk terus melakukan tugas mereka. Sementara mereka ni sedang melakukan penerangan, kita ni ada kalanya pun akan diperlihatkanlah dengan usaha daripada NDF untuk memperlahankan pergerakan daripada Edo Mafila tu. Dan ada satu scene tu yang pada Zat cukup menarik adalah apabila Edo Mafila ni telah pun menyerap elektrik ya. Dan bila dia menyerap elektrik tu, kulat lendir yang ada dekat badan dia tu mula bertambah dan menjadi semakin banyak sehingga membuatkan dia mampu untuk mengesan Grime. Kosei dan juga Ayumu telah pun bertemu dengan Kazuyasa Taira. Dan daripada simulasi, cara yang paling sesuai adalah mereka ni perlu menyediakan nitrogen cecair untuk membekukan Edo Mafila kerana itu merupakan cara yang paling sesuai. Sementara itu mereka ni akan terus membiarkan analisis kepada Edo Mafila itu dijalankan sementara mereka ni melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan. Dan dalam masa yang sama juga, Edo Mafila telah pun tiba dan mereka ni dengan segera meletupkan terus nitrogen cecair yang telah pun mereka sediakan tu. Dia berjaya membekukan tapi tak mampu untuk menghalang Edo Mafila tu sekali lagi. Dan disebabkan itu mereka ni terus melakukan cara yang lain pula. Sementara itu di Gunung Kosetsu, Sorato dan juga Sayuki sedang melakukan penyiasatan tentang Edo Mafila tu. Dan mereka berjaya menjumpai fosil daripada Edo Mafila tu tadilah. Dan diceritakan kalau zaman ais lah yang telah pun menyebabkan Edo Mafila tu berhenti. Yang mana ini akan menjadi hint satu saat nanti di dalam siri ini juga. Dan waktu ni Sorato menyatakan kalau Edo Mafila telah pun muncul selama 10 juta tahun yang lalu dan telah pun menyebabkan banyak kerosakan dan mengganas serta merosakkan ekologi yang berada di sekitar situ. Dan disebabkan dengan pengetahuan dia yang terlalu luas ni, dia hampir saja membocorkan identiti dia kepada Sayuki. Dan waktu tu mereka ni perlu juga untuk mencari cara sebabnya kalau nak diikutkan kata Sayuki tu, ais di kutub utara pun akan cair juga pada masanya. Kan mereka ni perlu mencari cara yang sesuai untuk mereka ni menghalang dia daripada terus membiak lagi. Yang membawa maksud kalau Edo Mafila tak akan mati, tapi setidaknya mereka ni bolehlah juga cari cara untuk mengawal Edo Mafila tu. Kita berbalik semula pada keadaan di NDF tadi tu yang mana keadaan waktu tu dah jadi semakin kacau apabila Edo Mafila sudah tidak dapat dihentikan dan dia pun semakin hampir dengan fasiliti. Dan waktu ni Kazuya Sutaira tu telah pun bertanya apa yang telah pun berlaku kepada Grime. Ayumu memaklumkan kalau Grime telah pun diikat tapi pengangkutan masih belum tiba ke lokasi. Dan disebabkan mereka tak ada masa, Kazuya Sutaira telah pun meminta KCT itu dikosongkan. Tapi itu akhirnya akan menyebabkan Edo Mafila mendapatkan Grime dan sekaligus akan menghidupkan Grime dan sekaligus menyebabkan keadaan menjadi semakin kacau kalau Grime itu berjaya dihidupkan. Kazuya Sutaira ini telah pun memaklumkan kalau atasan dia sedang mempertimbangkan semula untuk menggunakan peluru prototype yang mereka gunakan di awal tadi tu. Yang mana yang telah pun menyebabkan kebangkitan daripada Edo Mafila itu sendiri. Dan waktu ini Ayumu berkeras dan itu telah pun menyebabkan Kazuya Sutaira ini berubah fikiran dan dia telah pun meminta atasan dia untuk mempertimbangkan semula untuk menggunakan peluru prototype itu tadi. Dan melihatkan keadaan itu dan termotivasi dengan kata-kata daripada Kazuya Sutaira di awalnya tadi, Kosei ingin melakukan apa yang dia boleh lakukan. Jadi dia akan lakukan apa yang dia lakukan, jadi dia telah meminta kebenaran daripada Ayumu. Kosei terus sama Rekines dan pertarungan pun terjadi. Kita balik semula pada Sorato dan juga Sayuki yang masih sedang menyelidik berkenaan dengan kewujudan daripada Edo Mafila itu sendiri. Dan waktu ni mereka ni rasa pelik lah sebab Edo Mafila dekat dalam taring raksasa purba tu mampu untuk bertahan sedangkan Edo Mafila di Gunung Kosetsu tu telah pun mati. Jadi waktu ni mereka ni sedang fikirlah kalau pembukuan saja tak cukup, apa lagi yang diperlukan? Dan waktu ni lah Ayumu telah pun menghubungi mereka berdua dan maklumkan kalau Rekines sedang bertarung tapi dia menghadapi kesukaran. Mendengarkan kata-kata tersebut, Sorato teruslah mencari tempat untuk dia ni berubah menjadi Ultraman Omega. Dan waktu ni, dia telah pun bertemu dengan satu lagi diri dia. Yang mana ini akan membawa maksud kalau dia hampir saja mendapatkan semula memori dia. Tapi setelah dia mendapatkan panggilan daripada Kosei dan melihatkan pada Rekines yang sedang menghadapi kesulitan itu, Sorato terus berubah menjadi Ultraman Omega dan terus terbang daripada gunung Kosetsu tu. Dan bila dia terbang tu, ada satu angin yang telah pun menerpa ke muka Sayuki. Dan waktu itulah Sayuki tu tahu
kalau angin merupakan kunci yang mereka selama ni cari ya. Rekinas sampai saja ditewaskan oleh Edomaphila tu, sehinggalah Ultraman Omega datang dan menyelamatkan keadaan. Pertarungan di antara Ultraman Omega dan Edomaphila terjadi dan bahkan juga Edomaphila pun sempat memberikan masa yang sukar untuk Ultraman Omega. Ultraman Omega menggunakan slaga dia untuk dia berhadapan dengan Edomaphila tu. Tapi Edomaphila mampu untuk memulihkan diri dia sendiri setelah dia ni dicederakan dengan menggunakan Omega Slaga. Omega mencuba untuk menembakkan Reticulate Beam, tapi Edomaphila ni dapat menangkap Reticulate Beam tu dan membalikkan semula serangan tersebut kepada Omega. Tapi Omega dilindungi oleh Rekinas dan Rekinas justru telah pun menjadikan diri dia tu sebagai perisai untuk melindungi Omega. Rekinas telah pun tewas dan menyebabkan Corsair akhirnya knock out lah. Dan waktu ni Edomaphila telah pun menyemburkan satu cairan kuning kepada badan Omega. Dan waktu itulah dia cuba untuk menyerap segala cairan yang ada pada badan Omega tu untuk menjadikan diri dia tu lagi kuat. Jadi waktu Corsair tengah dalam keadaan knock out tu, Sayuki telah pun menghubungi dia dan meminta dia untuk menggunakan yang mengawal alam ya, yang menggunakan angin. Dan bila dia dapat tahu pasal benda tu, dia terus keluarkan Velgenus. Velgenus muncul dan terus mengeluarkan kuasa angin itu dan terus menerbangkan dan menjauhkan Edomaphila tu daripada Ultraman Omega. Dan waktu ni Ultraman Omega waktu tu perasan kalau cairan dekat muka dia tu mula menjadi kering dan bila dia genggam, cairan tu mula menjadi hancur. Dan waktu tu lah Corsair memaklumkan kalau mereka ni memerlukan kuasa daripada angin ya. Jadi waktu tu Ayumu telah pun menyatakan satu kenyataan yang mana tisu yang hilang kelembapan akibat angin tidak akan dapat dihidupkan semula. Dan waktu tu lah baru mereka ni tahu kalau kelemahan daripada Edomaphila adalah pembekuan dan juga kekeringan ya. Dan waktu ni Corsair ni dia terus menggunakan Velgenus Armor untuk dipakai oleh Ultraman Omega. Dengan menggunakan Velgenus Halberd dan menggunakan kuasa elemen angin, mereka ni mampu untuk menewaskan dan juga menerbangkan Edomaphila tu ke angkasa. Dan punca kenapa mereka pergi ke angkasa tu sebabnya yang mana kelembapan tu semua akan menjadi kering dan pembekuan akan berlaku ya. Dan waktu dekat angkasa tu kita boleh nampak lah kalau Edomaphila tu cuba jugalah untuk pergi ke arah Ultraman Omega, tetapi tidak berjaya dan dia justru membeku. Kazuyasu Taira telah pun datang ke gudang Taiyo dan memohon maaf atas segala kesilapan yang mereka telah lakukan. Dia memaklumkan kalau segala taring dan juga tulang kaiju purba akan dikamus dan peluru prototipe akan dimusnahkan. Sebab pada dia manusia ni cuba untuk melindungi diri sendiri daripada serangan kaiju. Tapi alih-alih daripada mereka ni melindungi, mereka justru telah pun menciptakan kaiju sendiri tanpa mereka sedari. Dan waktu ni dia merasa sangat menyesal lah. Tapi bagaimanapun, Sayuki Uta menyatakan kalau itu bukanlah kesilapan untuk cuba melindungi manusia. Dan dia terus bertanya kepada Kazuyasu Taira, adakah Kazuyasu Taira ingin terus membantu KSCT? Dan mereka semua telah pun bersetuju untuk terus membantu KSCT. Kazuyasu Taira telah pun pergi daripada gudang tersebut dan waktu ni Sayuki telah pun menyatakan dan mengucapkan tahniah kepada Corsair dan juga Sorato. Dan dia pun memberikan gelaran kepada mereka juga. Dia memberikan gelaran Profesor Raksasa kepada Sorato dan juga Penjinak Raksasa kepada Corsair, yang membuatkan Corsair tu jadi terkejut. Rupa-rupanya Sayuki tu dah tahu sebenarnya kalau Corsair adalah orang yang bertanggungjawab mengawal kaiju. Dan itu semua terjadi sewaktu dia ni menghantar drone sewaktu pertarungan dengan Zovaras itu berlaku. Dan disebabkan itu, Ayumu ni pun berteori jugalah kalau sebenarnya dia bawa Corsair dan juga Sorato masuk ke dalam pasukan tu untuk melindungi rahsia dia daripada diketahui. Dan benda yang sama pun disetujui lah oleh Sayuki Uta. Dan waktu tu Sayuki Uta menyatakan mereka bertiga ni terlalu cuai. Jadi buat masa sekarang ni dialah yang akan menguruskan semuanya. Dan waktu ni Corsair pun bersemangat lah untuk terus menggunakan kaiju dia. Tapi Sayuki menindakkan perkara tersebut. Sebab dia mengatakan kuasa adalah solusi terakhir dan sementara yang lainnya tu manusia perlu sendiri untuk melindungi bumi. So yang bermaksud kuasa tu boleh berguna tapi guna di saat yang diperlukan sahaja. Sementara selagi mereka ni masih ada lagi kuasa dan kemampuan, mereka ni perlu melindungi bumi itu dengan cara yang tersendiri ya. Jadi itulah yang cuba disampaikan oleh Sayuki. Dan waktu ni Sayuki ni nak belanja mereka ni makan lah. Dan mereka telah pun meminta untuk makan sushi. Dan waktu mereka tengah keluar daripada gudang Taiyo tu, Sorato ni telah pun berhenti dan dia teringat semula dia punya momen di mana dia telah pun bertemu dengan diri dia sendiri daripada masa lalu.
Tapi bagaimanapun dia menidakkan perkara tersebut dan terus mengikuti mereka. Episod pun berakhir. Jadi itulah dia episod ke-17 daripada siri Ultraman Omega. Satu episod yang pada Izzat cukup menarik tapi masih juga ada kekurangannya. Yang benda yang menarik pada Izzat dekat dalam episod kali ini of course lah daripada sudut sinematografi dia. Tapi yang menjadi kekurangannya pun daripada sudut sinematografi jugalah. Sebenarnya dia tak ada menggunakan sinematografi tu secara meluas sangat. Hanya digunakan dalam satu scene. Dan Izzat suka lah dengan scene yang mana mereka tu menggunakan sinematografi yang cukup cantik. Dari segi visual Izzat rasa tak ada apa-apa masalah. Terutama sekali bila mereka ni menggunakan kuasa daripada Virginus Halberd tu. Izzat memang suka. Dan juga episod ni pun agak terkesan serius ya. Sebabnya mereka ni membuat kajian tu dengan sangat serius tanpa adanya momen untuk melakukan humor sama sekali. Dan pada Izzat itu adalah benda yang cukup menarik lah dekat dalam episod kali ni. Daripada segi kelebihan yang lain pula, Izzat suka bila mereka ni menggunakan sekali lagi karakter daripada Kazuya Sutaira. Dan kita boleh nampak lah kalau sikap profesional daripada Kazuya Sutaira ni dah semakin meningkat ya. Sebab kan macam kita tengok dekat dalam episod 11 tu, dia ni masih ada lagi peluang untuk dia ni rasa marah. Tapi dekat dalam episod ni, dia telah pun handle semua benda dan mengakui kesilapan dia tu dengan cara yang pada Izzat cukup bagus dan nampak melambangkan profesionalism daripada karakter dia itu sendiri ya. Selain daripada itu, perkara lain yang Izzat suka juga daripada sini adalah apabila Sayuki itu sebenarnya dia dah tahu kalau Kose itu adalah pengguna kaiju ya. Dan pada Izzat itu adalah benda yang bagus lah sebab kalau macam kita tengok Ayumu tu tunggu masa yang lama jugalah untuk tahu kalau Kose itu adalah orang yang bertanggungjawab men-summon Rekinas, Triggeron dan juga kaiju yang lainnya. Tapi Sayuki Uta ni sekejap dia dapat tahu. Jadi dia punya kejeniusan daripada karakter itu kita dapat lihat dengan lebih jelas. Dan itu adalah penyebab kenapa dia tu cubalah untuk melindungi rahsia dia orang tu. Sebab dia tahu pasal Omega ni Zat tahu pasti lah. Tapi Zat yakin mesti dia dah tahu jugalah kalau Serato tu adalah Ultraman Omega. Cuma dia tak bagi tahu je lagi. Dan di masa akan datangnya pun Izzat pun teringin jugalah nak tengok macam mana interaksi dia untuk meminta Kose ni menggunakan kaiju di masa akan datang. Dari segi fighting pada Izzat biasa saja, tak terlalu menarik dan fighting dekat dalam episod ni pun Izzat rasa tak terlalu lama sangat lah. Tapi Izzat suka bila visual dia tu digunakan sewaktu dia ni menggunakan kuasa daripada Virginus Halberd itu sendiri. Pada Izzat itu merupakan satu visual yang cukup cantik lah. Tapi dari segi fighting biasa saja. Ada sinematografi yang menarik tapi sinematografi yang menarik tu hanya digunakan sekali je kot Izzat rasa dekat dalam episod ni. Iaitu sewaktu NDF tu menyerang Pagos tu. Dan waktu dia dirakan daripada jauh tu memang mirip-mirip lah dengan filem Shin Ultraman. Dan Izzat suka jugalah dengan shot dan juga sinematografi waktu tu. Di episod kedepannya pula, kita ni akan diperlihatkan dengan kemunculan daripada alien Barossa ya. Dan waktu dalam awal preview tu, kita ni telah pun diperlihatkan kalau Serato dan Kose ni seolah-olah macam sedang berkemah di satu kawasan sebelum mereka ni diserang oleh alien Barossa. Daripada segi kamera work dia pun sedikit sebanyak mengingatkan Izzat pada mendiang Akio Jisoji punya sinematografi. Dan ada juga part yang mana Ayumu akan cuba untuk mencari dan menjejaki mereka. Dan kalau korang perasan, ada satu part tu yang sewaktu alien Barossa tu sedang berehat di atas kerusi dia tu, ada satu shot tu yang mana kita ni boleh nampak kalau Serato dan juga Kose ni sedang berada dalam sebuah botol. So ada makna kalau mereka ni telah pun dijadi kecil dan disimpan ke dalam botol untuk mengelakkan mereka ni lari. Dan alien Barossa ni seperti yang Zat katakan sebelum ni, dia sedang mencari dan ingin mencuri meteor kaiju milik Kose ya. Dan masa yang sama juga kita akan diperlihatkan dengan kemunculan daripada Gilda, yang mana Gilda ni pun akan juga mempunyai peranan yang tersendiri. Dan ada satu part tu dia ni sedang melihat sebuah rumah mainan yang dibuat. Ada juga berlakunya pertarungan di antara Gilda dan juga Ayumu ya. So kita akan dapat melihatlah Ayumu membelasah Gilda ataupun Gilda yang membelasah Ayumu. Dan masa yang sama juga kita ni pun diperlihatkanlah juga dengan senjata daripada alien Barossa tu. Dan daripada apa yang tak tahu, senjata yang digunakan oleh alien Barossa ni sebenarnya berasal daripada satu kaiju yang berasal daripada siri Ultraman Liu. Which is itu merupakan senjata milik kaiju Onion ya, yang berasal daripada salah satu episod daripada siri Ultraman Liu. Ada juga kemunculan daripada Triggeron dan semestinya juga ada juga scene di mana Ultraman Omega ni menggunakan Virginus Halberd untuk menentang alien Barossa ni. Dan ini pada Izzat merupakan satu benda yang menarik lah. Oh ya, sebelum tu Izzat lupa juga nak maklumkan kalau dekat dalam episod ni masih ada lagi deleted scene ya. Dan Izzat akan bahas deleted scene tu di bahagian shorts nanti. So Izzat rasa itu sajalah kot video kita hari ini membahas tentang episod ke-17 daripada siri Ultraman Omega. Kalau korang dah tengok episod ke-17 daripada siri Ultraman Omega ni, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah.
Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Z. Kita jumpa lagi di perbahasan Ultraman Omega dan juga tokusatsu yang lainnya. Assalamualaikum dan bye. 眺めているだけでよかったのに